mula-mula tu kayu. Okey, kayu. Ada kayu dan kayu tu. Dia potong kecil-kecil ke ataupun? Ya, dia gambar besar-besar. Nipis mana besar tu? Mana contoh dia? Besar-besar. Yang siri-sirinya ada besar-besar ni, panjang-panjang ni lah. Lepas tu mai upah. Oh, dia potong macam ni. Tak ada baru lagi. Tak baru lagi. Oh, dia potong macam ni. Lepas tu rebus. Lepas tu dak. Jus pisah. Oh, bagi dia debu. Debu lepas tu? Dan tu bagi jeruk lah ni. Oh, peramkan dia. Lama-lama berapa lama? Seminggu. Lepas tu? Kalau peram kau lama kau molek. Oh, lagi bagus. Okey. Ada berapa lama pula? Lama, paling 5 hari ada. Ni hari 6 malam. Api dia gedung-gedung sok malam. Betul ke? Tak betul. Itu saling orang kerja. Berganti orang lah jaga. Rapeje. So sampailah nitik-nitik wap dia. Boleh. Oh, inilah yang dia jadinya. Kalau atas minyak dekat atas. Oh, yang atas tu je. Taklah banyak sikit je. Rumah malam tu kadang-kadang sikit ya. Ingat kan? Habis air tu buang ke ada gunakan? Yang air bawah tu boleh gunakan atau buang? Tak kira nak tahu. Dulu tak apa boleh. Kadang orang tak ada ubat. Lalu jadi kita ubat racun baru. Oh, buat. Ambil yang hitam sajalah. Oh, okey. Oh, yang ni yang hitam ni. Sikit. Sikit ni. Ya. Malaysia tak ada jual kat Malaysia. Malaysia jual. Oh, jual juga. Kat sini je ada perusahaan ke ada lagi? Itu membeme itu dak yang beli itu dak. Membeme bakar dak. Oh, bau macam ni garu.